Toyota Extrema Asia 50. Jom kita tengok kereta ni buat apa. Bang, kereta ni ada masalah bunyi dan gegar, betul ke? Kereta ni ada masalah bunyi dengan gegar. Jadi itulah kita pun dah tanya mekanik dia, kereta ni ada masalah bunyi dan gegar. Jadi jom kita minta dia tunjuk apa yang bunyi tu bang. Apa yang bunyi bang? Boleh tunjuk bang? Yang bunyi dia ni water pump. Water pump ni dah kasar. Oh ya ke? Jom kita pusing tengok. Memang dah kasar dia bunyi ya. Okey, lagi satu lagi. Okey, yang kedua ni Predator. Okey, yang alternator ni kita punya Sifu dah tunjuk sikit ya. Okey. Ni sekarang ni dia punya ni dalam ni dah jam ni sebenarnya. Sebab tu kalau pusing ni kan. Dan ni kalau sebenarnya dia ada free play sikit ni. Ni kalau dengar ada sikit ketan-ketan tapi tak boleh dengar kuat lah. Tapi benda ni selalu rosak kat dalam ni sebab dia punya dalam ni ada beberapa barang, antaranya dia punya amateur dengan dia punya dalam tu ada cover brush. Jadi yang benda tu yang menjadikan jam, selalu rosak dekat puli, dalam pun boleh rosak. Jadi ada part kita boleh tukar puli, ada part kita kena tukar seketul alternator. Dalam ni ada rectifier semua. Alternator tu dia ada satu lagi lah yang dia tukar adalah engine mounting. Betul tak? Engine mounting. Jadi dia ada 2, 3, 4 lah engine mounting ni. Jadi dia punya engine mounting ni untuk yang bahagian depan lah. Dan bahagian belakang dia punya bentuk lebih kurang macam ni lah. Ni untuk bahagian belakang lah dia dah jatuh. Dan yang ni biasanya menyebabkan gegar yang kuat ni. So, kena tukar sekali satu set. Yang paling ketara ni yang belah gearbox ni dia dah crack dan nak tanggal lah. So ni yang bahagian gearbox untuk pegang atas gearbox. So itu sajalah kereta untuk Toyota Extrema Asia 50 yang ni. Jadi bye bye kita punya pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.